أعوذ بكلمات الله تعالى من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا وافي نعمه وكافي مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والحمل الملائكة المقربين. اللهم يا قوي مدين اكفي شر الظالمين. اللهم نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, sambung muka surah 4, Matan Jawharatul Tauhid. Matan ni ringkasan dan poin-poin utama. Sebab tu dia menipis. Kitab nak syarah ni ada, saya ingat dalam 10 jilid adalah untuk menghuraikan. So kita belajar step by step, daripada nipis, sedang, tebal dan sebagainya. Okey. So kita sampai kepada bait ataupun dah rangkap. Last session we are talking about what the meaning of prophets. Apakah maksud Nabi? Ala nabiyyin ja'a bitauhid. Okay. Ke atas seorang Nabi yang telah datang dengan tauhid. Wa qataradinu ala tauhid wal hal, sesungguhnya telah sunyi agama daripada ilmu tauhid. Baik, sebelum kita orang sembah berhala, syirik dan macam-macam, agama tu dah mula menyeleweng. Kemudian datanglah Nabi nak membetulkan keadaan itu. Nombor satu, fungsi Nabi. Ini tugas Nabi, nak mengajak orang mentauhidkan satu zat, nama dia Allah. So isu dia daripada kita tak ambil daripada zaman Nabi Adam Nuh lah. Kita ambil daripada segi Nabi Isa alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW. So kita umat baginda. Umat yang sangat beruntung. Itu cerita panjang lebar lah, khususiat Nabi dan umat Nabi itu apa. Kalau dari segi zaman Nabi Isa nak pergi zaman Nabi Muhammad, itu khilaf. You can check this tafsir Ibnu Katsir. Ada yang mengatakan 700 tahun, 500 tahun dan sebagainya. Kita ambil lah dalam 500 tahun. So dalam tempoh itu orang dah mula macam-macam pelik-pelik lah. Daripada syariat Nabi Ibrahim yang begini, sampailah kepada Nabi Isa pun dah wafat. Tempoh tak ada Rasul. Maka ajaran Islam tu dah pelik-pelik. Orang sampailah zaman jahiliah di Mekah tu, orang sembah berhala, ada 360 berhala sekeliling Kaabah. Orang tawaf dalam keadaan bogel. Orang boleh bercampur-campur, tak kisah. Berlakulah pergaulan bebas, minum arak sampai sekarang ada lagi, betul? Berjudi sampai sekarang ada lagi. Okey. Jadi bila macam tu diutuskan Nabi. Singkat cerita begitulah. Seorang yang tak ada Nabi pada zaman tu dinamakan Ahlul Fatrah. Dia selamat daripada seksaan api neraka. Itu adalah stance ataupun mauqif ataupun pendirian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab nanti anda tanya, bapa Nabi pun meninggal, Nabi belum jadi Nabi. Bonda Nabi SAW juga meninggal, Nabi belum jadi Nabi. Sebab Nabi jadi Nabi umur 40. Okey, 2 tahun dah Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib wafat. 6 tahun mak dia pula meninggal, mak baginda SAW wafat. So time tu Nabi belum jadi Nabi. So dia agama apa? Isu tu timbul. Jadi bincang yang ulama kita mengatakan Ahlussunnah wal Jamaah, dia selamat daripada api neraka. Sebab apa? Zaman tak ada Nabi, zaman tak ada Rasul. Okey? Dan dia juga sejahtera daripada melakukan perkara-perkara yang pelik-pelik itu tadi. Dan antara orang yang menjaga benda ni, dia tak sembah berhala walaupun belum sampai Nabi, adalah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Itu sahabat Nabi, semua orang tahu. Abu Bakar As-Siddiq ni tangan kanan Nabi, yang selalu mendukung, menyokong, membantu, menemani Nabi di dalam gua, yang membenarkan kata-kata Nabi sehingga digelarkan As-Siddiq. Abu Bakar ni dia slow,
Dia lemah lembut. Dia bukan bapa chatty ya, bukan. Abu Bakar Siddiq ini adalah sahabat yang hebat. Okay. Now, jadi itu yang katakan sini tadi, datang dengan mentauhidkan wahlah sungguhnya telah sunyi agama daripada ilmu tauhid. Tauhid ini menyatukan. Semua Rasul dia mengajak supaya menyembah satu zat, Allah SWT. Nah, sebelum itu macam-macam lah, menyembah Fir'aun, menyembah Namrud, menyembah bla bla bla, begitu. Nah, kalau anda lihat setiap ketamadunan manusia dalam fasa kenabian itu, orang mula akan berpaling dari Tuhan. Saya tak nak cakap lah sejarah lama-lama. Kita hidup 2026. Ada tak orang tak sembahyang sekarang? Ada. Dan itulah akhir zaman, benda yang terlepas arwah, ikatan agama terakhir yang akan tanggal satu demi satu, pegangan agama. Benda yang terakhir akan tanggal di akhir zaman adalah solat. Akhir zaman orang sembahyang. Dan dia menganggap tidak sembahyang tu macam biasalah sebab orang tak tahu. Kalau tak puasa orang tahu. Sebab tu dia macam segan. Tapi kalau orang tak sembahyang, siapa tahu? Dia punya logik begitu. Wa'alaikumsalam min zalik. Jadi datang Nabi itu dengan nak mentauhidkan, ulama pun menyusun satu ilmu namanya ilmu tauhid. So sekarang kita define ilmu tauhid ni apa? Baik, dalam semua ilmu dia akan ada 10 aspek. Kita panggil muqaddimatu al-ilmi, introduction to certain knowledge, atau boleh juga kita kata sebagai mabadi asyarah, basic, the 10 basics of knowledge. Apa-apa agama lah, apa-apa ilmu. Bahasa Melayu dia mesti ada 10 aspek ni. Fizik dia mesti ada 10 aspek ni. Okey, fiqh dia mesti ada aspek ni. Baik, jadi ada 10 aspek tauhid ni apa? Dia mesti melibatkan takrif, tema ataupun persoalan yang dibincangkan, apakah hasil manfaatnya, keutamaannya, kelima hubungannya, 6 siapa yang menyusunkannya, wa fadluhu wa nisbatun wal wadi, siapa yang menyusun, bukan create, menyusun, bukan mencipta. 7 namanya apa, 8 sumber pengambilannya apa, 9 hukum syaraknya apa, hukum dari segi hukum di sudut syarak, dan ke-10 apakah masalah-masalah yang dibincangkan. Dia mesti ada 10 aspek setiap ilmu ni. Okey. Ada orang soal, siapa bagi tahu lembu boleh dibagi pada 7 bahagian? Ada hadis dia, sumber dasarnya, dasar ambilannya itu ada hadis. Lembu, itu kambing tak dibagi 7 orang. Ada lagi budak-budak tak faham. Okey. Saya nak satu family korban tahun ni kambing 7 bahagian, boleh tu Ustaz? Kambing tak dibagi 7 seekor. Ini ada lagi yang tak clear ni ya. Mungkin dia malulah dia nak tanya, saya bagi tahu gitu. Join satu bahagian dengan sembelih 1 ekor kambing lebih afdal sembelih 1 ekor kambing. Biri-biri. Tak biri-biri boleh sebab Nabi biri-biri. Kalau kambing bandot ya orang masalah. Okey. Jadi itu. Satu bahagian kalau misalnya kata 800 campur kos 100, contoh saja. Kambing paling besar pun 1,500, 1,300 lebih kurang begitulah. Boleh dapat 20 atau 25 kilo lebih kurang. Potongan orang kampung. Akhirnya begitu. Jadi kalau nak cerita afdal, 1 ekor. Okey, berbanding join bahagian. Tapi join bahagian tu lebih utama daripada langsung tak buat. Begitu. Baik, takrif ilmu tauhid sudah disebutkan dulu, ilmu untuk mengesakan Allah. Iaitu satu ilmu tentang keyakinan seseorang, menetapkan dasar-dasar keyakinan, i'tiqad, kepercayaan berdasarkan adillatun tafsiliyah, berdasarkan dalil-dalilnya yang terperinci. So this ilmu punya dalil, dia bukan suka-suka. Okey. Kenapa nak macam tu Ustaz? Sebab ada Quran, kata orang Islam ikut Quran kan ikut Quran itu. Ada orang Islam ikut Quran, sunnah,
ijma', qiyas dan para ulama. Sebab tu kita macam tu. Bukan semua benda ni kita nak create, kita nak cipta sendiri, nak buat satu come out dengan idea. Itu apa? Kita ada panduan iaitu Al-Quran. Itu asas dia. Baik, apakah maudhu ataupun the basic theme, subject matter, apa bendanya? Benda tauhid ni apa sebenarnya kita nak belajar? Pertanian kita belajar lah macam mana nak kacukkan pokok, baja, weeding, rumput, kawalan serangga, bla bla bla. Itu subject matter ataupun maudhu dalam pertanian. Dalam ilmu tauhid ni, maudhu dia, subject matter dia, kita nak bincang zat Allah dari segi apa yang sifat zat Allah dari segi apa yang pasti ada pada Allah, mustahil pada Allah dan apa yang harus bagi Allah. Tu nak kena clear. Allah pasti berkuasa, ya atau tidak? Ya. Allah pasti berkehendak, Allah pasti mendengar, Allah pasti melihat, Allah pasti berkata-kata, Allah mesti hidup. Benda ni yang kita nak kena tahu, syarat ketuhanan, sebab tu belajar 20 sifat. Okey? Itu nak kena tahu. Saya dah tahu Ustaz. Alhamdulillah lah. Yang kat luar sana tahu tak tahu. Itu kena belajar kudrah, iradah, ilmu hayat sama bahasa kalam tu. Jangan main sobot aja tapi tak faham. Betul-betul faham dan mengaji. Sebab anda akan dipersoalkan. Iman orang taklid ikut-ikut berdosa. Dia tak kafir, dia beriman. Tapi dia berdosa kalau dia mampu belajar, dia tak pergi belajar. Jangan perasan tahu, saya tak merujuk siapa-siapa. Kadang-kadang kita ni orang kampung, ustaz tu cakap terasa merajuk, aku tak suka lah Fizin tu, mula tak datang. Tak adalah kat sini. Saya sama dulu masa belajar dengan Pak Ye mengaji, banyak kena batang hidung saya. Tapi saya kontrol maco je lah, diam je lah. Apa pula nak marah-marah? Sebab itu adalah proses untuk membaikkan diri kita. Ini soal makan cili ni yang kadang-kadang masalah. Ya. Sepatutnya lagi banyak makan cili, lagi banyaklah kita betulkan dan segitu. Okey? Saya bukan nak cari populariti, orang suka ke saya tak suka, itu saya tak kisah. Saya tahu saya sampaikan apa yang kita belajar. Baik. Now, zat Allah. Ajib lah. Atau yang kita belajar 20 sifat. Sifat yang pasti ada pada Allah. Satu hari nanti ada orang mengaku Tuhan, Fir'aun mengaku Tuhan, dia ada tak sifat-sifat tu? Confirm tak ada. Alright. Dan apa lagi subject matter? Zat. Kita bincang para Rasul, dari segi sifat dia, apa yang pasti ada bagi seorang Rasul, yang mustahil dan apa yang harus. Itu yang kita belajar, ini saya ringkas saja, Sidik, Amanah, Tabligh, Fatanah. Yang namanya Rasul, dia mesti ada 4 sifat ni, kalau tak ada, dia bukan Rasul. Alright. Kemudian apa lagi dalam ilmu Tauhid ni, perkara yang mungkin dari segi dapat menyampaikan kepada wujud sampai cita. Perkara mungkin ni, we are talking about makhluk. Okey? Perkara-perkara makhluk lah. Kena tahu belajar akidah, ya kita tadi kata, kita belajar pasal zat Allah melalui sifat-sifatnya, tapi kena tahu juga makhluk. Supaya kita tak confuse mencirikan Allah dengan ciri makhluk atau mengallahkan makhluk. Itu yang paling masalah tu. Sebab tu kena belajar. And next subject matter, perkara-perkara sam'iyat dari segi mengiktikad. Perkara sam'iyat adalah benda yang kita tak nampak, yang kita tak tahu dan kita hanya tahu dan kita kena yakin berdasarkan perkhabaran-perkhabaran, berdasarkan dalil-dalil nakli. Contoh yang kita tak tahu apa? Kita tak nampak lagi seksa kubur. Benda-benda kayak begitulah. Banyaklah benda tu, nanti kita akan sampai insya-Allah. Seksa kubur, himpitan kubur. Saya baca kitab Jalaluddin Imam Suyuti, ada satu kitab tu. Ngeri. Setelah saya membaca tentang seksa kubur, saya berhenti membaca. Sebab ngeri sangat. Setiap dari kita ni tuan-tuan, waliyahzubillah, Allahumma sallimna min afatina wa tabla, akan merasa himpitan kubur. Akan merasa himpitan kubur. Orang yang ngomong kubur lah kecepet tangan ni nang pintu kereta. Kecepet ngomong Melayu apa? Tercepit dia. Tersepit. Tercepit.
tersepit tangan di window kereta, di tingkap kereta, sakit. Hati-hatilah ada anak, auto window tu bahaya sikit. Ya. Saya nak kata, itu yang kita cuba, dia dalam kitab tak mesti tiap malam lah, melazimi tiap malam bagus. Surah Sajadah ataupun Al-Muluk. Jadi bolehlah tak seperti di masjid, di rumah boleh baca dan sebagainya. Siapa yang melazimi bacaan Al-Muluk, mudah-mudahan nanti di kubur kita selamat. Dan ini satu lagi perkara gaib, antara nikmat kubur itu diluaskan kuburnya. Dia mengatakan 20 hasta kali 20 hasta, pandangan-pandangan ulama lah. Sebab itu orang kita kata, muka-muka jembar kubur re. Apa akan jadi kalau kita mengumpat orang yang dah mati? Dia terseksa. Allah di kembian. Kat dalam tu dia kena. Cakap yang baik-baik ya. Ayah kawus. Orang esok kau mati, orang ngomong pula elek kau. Nak kawus lah kau itu. Okey, siksaan kubur. Yang kedua mengenai titian sirat, jembatan, sedang cerita lah. Kita akan menaiki tunggangan dan sebagainya, itu korban. Sebab itu bila yang terbaik, masuk uruskan saya bukan di sinilah. Jangan ada hidden commission. Hidden commission ni panjang cerita dalam muamalat tu. Kalau lembu tu misalnya kata 5,000 dapat diskaun 4,500, 500 tu pulangkan balik kepada peserta. Ojo mandi-mandi di Cikuk sebab awak cuma wakil. Saya bercakap soal hukum. Awak ni wakil kepada peserta. Utu duitmu. Alah ustaz, takkanlah aku rengah-rengoh golek lembu. Wis lah nunggang hailak, diesel pula kui. Takkan ra ono apa-apa. Nek ara ono apa-apa, paham tak ni? Kalau nak ada apa-apa, awak mesti jelas bagi tahu peserta. Lembu 5,000, kos pengurusan, upahnya 100. Upah cari lembu. Saya golek lembu ya ora payah banget lah. Kur duit minyak harus sarapan ngono kok. Kena jelas. Akad ujrah bi'iwadin ma'lumin. It is mentioned inside di kitab fiqh. Saya tak cakap sini, saya tak tahu pun apa. Ada yang mengeluh pada saya, maka saya ceritakan. Orang kena mandi-mandi. Ya, kalau dihabiskan 500 ini yang saya cakap ini duit api nih, ini bukan TNB, duit api besok ke sana. Hukumnya apa? Mengambil hak orang lain hukumnya apa? Mudah. Babi haram ora? Babi haram. Makan babi tak? Tak. Sebab haram. Lah ini tadi hukumnya apa? Sama kan? Sama kan hukumnya? Haram. Tapi kalau dimakan, pasal bukan babi. Jadi yang haram itu cuma babi. Itulah fahaman orang Melayu sejak zaman merdeka. Sama. Ya ora kabeh lah, saya ngaji-ngaji ya ora lah. Sekarang angel kita harap paham itu. Babi ya ki podo wae kok. Nyamur mangan babi kok wareg ya ora wareg gitu. Cukup, baik. Kamu rajuk saya tak dipanggil lagi. Baik, perkara-perkara mengiktikadkan baik perkara yang benda macam itulah. Benda-benda gaib ni kita kena percaya. Jadi benda gaib kita tak tahu kecuali ada dalil nas hadis. Beyond that, anda tidak perlu tahu kalau macam ni macam ni. Ya wes, arti ya wes benda gaib kok. Lagi satu lembu bagi tucung esok kepri arek nunggang wong pitu apa. Alah kok tekan kono Kang.
Saya 7 lembu, ini bagi 7, besok naik apa boleh 7? Ya dites lah maring kandang kuno lah. Anda tidak perlu mikir begitu. Kalau yang naik atas gegernya, atas batang pinang ya oke lah. Kalau saya dapat bagian ekor macam mana nak naik? Ojo dipikir ngono. 7 bagian Ustaz, 5 orang semua baik-baik. 2 orang ada sejarah bekas banduan. Habis macam mana? Macam mana saya berkongsi dengan tu Ustaz? Nanti kalau dah lalu titian sirat, terpaksa berhenti. Patut saya dah masuk syurga, saya kena berhenti turunkan 2 orang ni yang nakal-nakal ni masuk neraka dulu. Kalau tak saya dah straight masuk syurga. Pun ada juga pemikiran macam tu. Jadi saya katakan benda-benda gaib tu tak payah. Kita tak tahu, serahkan pada Allah. Syarat rukunnya sah wis sembelih ya wis rampung. Okey. Baik, keutamaannya, manfaatnya, habis kalau belajar benda ni dapat apa? Mengetahui Allah dengan dalil-dalil yang qat'i serta mendapat keuntungan dan kebaikan. Apa ni kenal Allah kok. Sampean nyembah pangeran orang kenal pangeran. Weh kebangetan. Kita ini menyembah Allah orang kenal Allah. Weh kebangetan. Tak patutlah. Itu. Keutamaannya, bahawa ilmu ini adalah semula ilmu kerana keadaannya dan berhubung dengan zat Allah. Ilmu paling mulia ya ilmu akidah, kerana kita memperihalkan Tuhan. 5. Hubungannya, bahawa ilmu ini adalah pokok pangkal segala ilmu agama dan apa yang selainnya adalah sebagai cabangnya. Jadi fiqh dan sebagainya itu cabang daripada ilmu usuluddin ataupun tauhid. Orang yang faktor ke-6, orang pertama yang menyusun. Macam itulah saya katakan ada 10 aspek. Kalau matematik, siapakah yang mula menyusunnya? Algebra bla bla bla, dia mesti ada begitu. Orang pertama yang menyusunnya ialah Abu Hasan al-Asy'ari serta para pengikutnya. Itu yang di khutbah sekarang dah disebut. Ataupun Abu Mansur al-Maturidi, kerana ada khilaf basit. Ada khilaf yang sedikit tidak sampai mengganggu gugat perkara pokok. Itu saja. Sebagai contoh takrif qada qadar itu apa, dia berlawanan. Kalau dalam Imam Abu Hasan al-Asy'ari kan yang namakan qada dan qada itu kan ketetapan dan qadar itu pelaksanaan. Tetapi di sisi Maturidi dia berbeza. Kalau qada itu pelaksanaan, qadar itulah dia yang apa ketetapan dalam azali. Kemudian nanti kita akan bincang, adakah takdir itu di Lauh Mahfuz ataupun di Ummul Kitab dan sebagainya. Adakah takdir itu tercatat di dalam lembaran malaikat ataupun Ummul Kitab itu di sisi Allah? Maka catatan yang di lembaran malaikat boleh berubah, yang di sisi Allah itu tidak boleh berubah. Itu ada isu-isu perbezaan. Maka biasanya yang mengikut penyusun disusunlah oleh Abu Mansur al-Maturidi ini, mereka yang bermazhab Hanafi, Al-Fiqhul Akbar dan sebagainya. Okey, macam kita ni di Nusantara adalah mengikut kaedah disusun oleh Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Dia antara salaf pada 300-an hijrah kan hidupnya. Kenapa disusun? Kerana selepas kewafatan Nabi macam-macam pahaman timbul. Jadi mengambil inisiatif untuk menyelamatkan generasi yang akan datang. Inilah yang aku susun berdasarkan dalil-dalil. Zaman dia ada mujassimah, orang yang memfizikalkan Allah. Mengatakan Allah tu benda, jisim, duduk atas, duduk bawah, terbang, ada tangan dan sebagainya. Karomiyah, musyabbihah, mu'tazilah, qadariyah. Dan perbezaan mazhab itu bukan hanya ada pada fiqh. Bahkan sepanjang sejarah ketamadunan Islam itu punya perbezaan mazhab akidah, khawarij. Dan sehingga menumpahkan darah di kalangan umat Islam. Isu-isu berkaitan dengan akidah. Jadi akidah itu penting. Dia bukan sekadar ya wis lah wong ya sembayang wae lah. Iya. Tetapi kalau tidak dikawal, fahaman-fahaman lain itu masuk. Nah, sekarang timbul balik fahaman yang mengikut terjemahan Al-Quran sahaja. Cepat-cepat gini loh. Itu lagi saya kata ada Allah tu Muhammad, Muhammad tu Allah. Itu satu cerita lain. Fahaman yang mengikut gotongi Quran rono ini Quran terjemahan. Nah ini. Hati-hati. Quran tu sumber, dia perlu diproses oleh ulama baru kita dapat buah dia. Minyak mentah tu sumber, diproses oleh jurutera petroleum atau kimia untuk mendapat manfaatnya jadi RON 95 yang dipakai RON 95 atau 97
Sumbernya minyak mentah. Hukum wajib apa semua tu ulama dah susun. Sumbernya Quran sunnah. Sekarang dia tidak mau ikut ulama, langsung buka Quran dan hadis. Okay, jadi pelik-pelik. Pakaian macam gitu, songkoan, jubahan, jenggoton, kain plekat. Tapi saya tidak menilai orang dengan itu nomor 2. Saya tidak menilai orang dengan itu nomor 2. Nomor 1 ini fahaman dan akidahnya bagaimana. Baik. Next. Jadi sebab itu, maka dalam Ithaf Sadatul Mutakin itu syarah kepada Ihya Ulumuddin mengatakan idza utlika ahlussunnah wal jamaati fal muradu bihim al asy'ariyah wal maturidiyah. Ini Wahabi anti sangat dengan Asy'ariyah. Mengatakan Asy'ariyah ini bid'ah, Asy'ariyah ini Jahmiyah dan sebagainya. Ya wis lah, saya tidak berbincang soal itu. Tapi dalam Syekh Zabidi dalam Ithaf Sadatul Mutakin, idza utlika ahlussunnah wal jamaah, bila diitlakkan, bila disebut, digelarkan ahlussunnah wal jamaah itu siapa? Mereka adalah yang mengikut kaedah Imam Abu Hasan Asy'ari atau Maturidi. Maka di negeri Selangor, dalam warta kerajaan, you can download this anyway lah. You refer to the authoritative website dan you download this. Warta kerajaan diterbitkan dengan kuasa government Selangor, Gazette. Gazette tu bukannya Gazette Hindustan, Gazette tu ya warta. Bilangan 7925 bla 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 bla. So, I read to you the relevant part. Dikatakan begini, Ahlussunnah wal Jamaah ini merujuk kepada orang Islam yang berpegang dengan fahaman amalan agama yang benar diwarisi daripada Rasulullah SAW para sahabat. Hingga hari ini, Ahlussunnah wal Jamaah merupakan jalan keselamatan, ya, merupakan pegangan majoriti ulama dan umat Islam berdasarkan perkataan al-jamaah. Mesti benar al-jamaah, majoriti lah. Yang Nabi tak buat itu minoriti di semenanjung tanah Arab dan negara Teluk. Kerana munculnya di situ. Selepas mereka melepaskan diri daripada Empire Osmaniyah untuk berdiri dengan sendiri dengan bantuan British. Memahami Salafism, you understand the Salafism and Wahhabism, ada harus tahu sejarah. Okey? Mengapa pahaman itu muncul? Jadi para ulama dan umara Ahlussunnah wal Jamaah memainkan peranan penting. Pembangunan isu pendidikan, pentadbiran Islam, bla bla bla, pelaksanaan jihad, amar ma'ruf nahi munkar, perkembangan ilmu, itu terlalu ramai ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Merampungnya akidah, fiqh, tasawuf, qiraat, tafsir, hadis, usul fiqh, ulum Quran. Jadi ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Di antaranya sekarang itu dalam kaul Al-Azhar, kaul pandangan yang Azhar, di si Imam Nawawi mengatakan dalam mazhab Syafi'i haram memindahkan duit zakat ke negeri lain, ke tempat lain. Sekiranya di negeri asal masih terdapat fakir miskin. Anda nggak paham. Jadi isu yang timbul sekarang ini, yang beberapa minggu lalu, kalau mesyuarat jalan kuasa Fatwa Negeri Selangor 2016 tidak sah. Hati-hati tu. Jangan main-main. Ya, anda kan tahu NGO mana, nanti kalau saya sebut sini anda marah. Mungkin ada orang itu. Pentolion yang cepat-cepat ini kok. Tapi cawangan Kuala Langat yang masih di siasatan itu kan cawangan Hulu Selangor. Ya. Jadi itu fekah. Kenapa tidak boleh? Karena masih ada di negeri sini fakir miskin, kenapa anda berikan pada orang lain? Habis Ustaz, kita tak boleh bagi zakat ke Gaza. Negerimu orang kok Gaza kok? Adakah negeri anda seperti Gaza? Mantik anda tidak betul. Jadi itu saya bertanggung jawab untuk memberitahu kalau mengikut fatwa itu, Negeri Selangor dia mengatakan sememangnya ya tidak sah. Soal itu sebab geng anda sama fahaman itu sunnah maka saya membayar dengan anda, Selangor ini darul bid'ah, itu saya nomor 2 lah. Nomor 1 kan kita mau tahu sama ada sah ataupun tidak. Keputusan Masyarakat Jabatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor 4 Oktober 2016 bilangan 5/2016. Kutipan zakat di Negeri Selangor yang diserahkan ke Negeri Perlis melalui NGO yang dilantik oleh Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis. Kemudian negeri lain ngelantik kok, negeri lain ngelantik wong kene ngutip weh ke kono kuwi kepriye gitu. Mesyuarat Jabatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor
Kali kelima 2016 yang bersidang pada 4 Oktober 2016 bersamaan di 3 Muharram 1438 Hijrah memutuskan bahawa badan bukan kerajaan atau non-governmental organisation NGO atau individu yang dilantik oleh mana-mana pihak selain daripada MAIS, Majlis Agama Islam Selangor, dan lembaga zakat bagi mengutip zakat negeri Selangor dan mengagihkan ke luar negeri Selangor tanpa izin pemerintah ulil amri adalah tidak sah dari segi hukum syarak dan bercanggah dengan peruntukan undang-undang. Bla 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 bla. Pengerusi Jabatan Konsumatan Negeri Selangor Datuk Seri Haji Muhammad Tamyiz bin Abdul Wahid. Itu ilmu fiqh. Jadi belajar itu dalam masjid itu bukan cuma niatnya mesti betul ya. Baru dan Anda lihat isu semasa bagaimana ya diamalkan, itu maksudnya begitu. Jadi di negeri Selangor, akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu merupakan pegangan dan amalan agama yang telah diamalkan oleh para sultan, ulama, qadi dan rakyat jelata. Ini memang ya kalau mau cerita soal sejarah terlalu banyak bukunya. Rakyat jelata sejak kedatangan Islam ke tanah Melayu sehingga hari ini. Tolong baca tentang Syekh Abdullah Fahim. Dia ada satu buku tentang kemerdekaan perjuangan dia, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Di negeri Selangor dulu yang Maha Mulia Sultan-Sultan dan ulama telah berpegang, mengamalkan dan menyebarkan pegangan dan amalan Ahlussunnah wal Jamaah serta menjadikan sebagai syiar agama. So kalau Sultan-Sultan semuanya berpegang Ahlussunnah wal Jamaah ni apa? Maka perenggan 7 tafsir Ahlussunnah wal Jamaah berdasarkan berikut dari sudut akidah dan tauhid mengikut kaedah manhaj is methodology. Imam Abu Hasan Asy'ari ni yang tadi saya baru cakap. Siapakah orang yang menyusun ilmu tauhid itu tadi? Ahlussunnah wal Jamaah, bukan Wahabi. Wahabi ada versi lain, tauhid 3 mengikut Muhammad bin Abdul Wahab atau Ibnu Taimiyah. Dia versi lain, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Sebab itu mereka sangat anti sifat 20 dan mengatakan sifat 20 ni Aristotle, Socrates, logik, Mu'taz, bla 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 bla. Anda harus faham itu. Okey. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah majoritinya itu ya orang Melayu mengenalnya di Nusantara sebagai sifat 20 mengikut manhaj Imam Abu Hasan Asy'ari atau Imam Abu Mansur Al-Maturidi, ulama Asy'ariyah dan Maturidiyah. Jadi kan semua sudah maklum bahawa Sultan Selangor yang kelima, Sultan Alauddin Sulaiman Shah Ibni Raja Muda Musa itu mengarang kitab sifat 20. Ya bukan inilah, manuskripnya itu mungkin disimpan oleh kerabatnya. Jadi seorang sultan mengarang satu kitab sifat 20, Sultan Sulaiman. Siapa yang menangi Sultan Sulaiman yang gini? Kalau menangi berarti dia sudah umur 90 tahun. Apa 90 tahun? Orang ya kabeh 19 tahun kok. Baik. Jadi dia mengatakan begini. Ya contoh saya bacakan petikannya saja. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Sultan yang iso ngarang kok. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi washabihi ajmain wa la haula wala quwwata illa billahil azim. Kami mulai kitab ini dengan nama Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Tuhan sekalian alam. Semoga rahmat Allah dikurniakan ke atas penghulu kita Nabi Muhammad SAW yang menjadi penutup kepada para nabi, juga atas keluarga baginda SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum dan seluruh orang yang mengikutinya. Tiada daya dan upaya melainkan dengan Allah Ta'ala, Tuhan yang Maha Tinggi lagi Maha Besar, Sultan Selangor Darul Ihsan Alauddin Sulaiman Shah. Itu dia yang tulislah. Kemudian katakan awaluddin, yaitu perkara yang pertama diwajibkan dalam agama adalah ma'rifatullah, yang bermaksud mengenal Allah. Dan setelah itu menulis tauhid Allah ialah iktikad, kepercayaan yang kuat, putus dan muktamad di dalam hati yang terbit daripada dalil yang meyakinkan. So this sultan define, mendefinisikan ilmu tauhid itu apa? Sama dengan matan Jauhar Tauhid, more or less. Okey? Jadi orang yang pertama yang menyusunnya itu ialah Abu Hasan Asy'ari. Jadi di Selangor itu Ahlussunnah wal Jamaah sifat 20, ringkasannya saja. B dari sudut syariah yang mengikut Imam Syafi'i, 3 mazhab yang lain ketika keadaan membenarkan. C dari sudut tasawuf mengikut Imam Junaid al-Baghdadi, Imam Ghazali dan ulama Sufi. Jadi anda kan selalu faham kalau fiqh Imam Syafi'i.
Kalau tasawuf, Imam Ghazali. Kalau akidah, Imam Abu Hasan Asy'ari. Itu harus tahu. Mana-mana orang Islam dilarang untuk mengamalkan dan menyebarkan sebarang fahaman dan amalan yang bertentangan dengan pegangan tadi, 3 itu tadi. Makanya aku kaget, ono sembot orang perempuan dilarang datang ke kubur ketika pengemumian. No, dalam mazhab Syafi'i yang muktamad makruh, orang tekan haram. Lah kok mandi ngomong haram? Dan saya tanya atas, ini apa ceritanya kok macam ini? Jadi saya tidak tahu. Berarti logo Jais diciplak. Jangan suka menggunakan logo seenak-enaknya orang kenok. Wong kereta wajah ditukar logonya Mesdis. Ya ora kena sak tenane kalau dari segi undang-undang lah, ora roh ya wis. Ya. Jadi kalau orang mengatakan, ada yang mengatakan orang perempuan dilarang ke kubur. Ini Anda sudah menyebarkan fahaman amalan bertentangan tadi loh. Pegangan usul jamaah dalam mazhab Syafi'i orang perempuan boleh pergi kubur kok. Kecuali yang dalam iddah 4 bulan 10 hari itu ya kita maklum. Orang haram. Bahkan ada lagi ulama yang mengharuskannya kok. Karena Sayyidatuna Aisyah itu pernah menziarah kubur Abdurrahman bin Abu Bakar. Tidak sampai haram. Siapa sih ngomong haram? Jadi saya kaget ketika menampak sembot logo Jais, dia mengatakan orang perempuan dilarang ke kubur di masa kubur. Aku kaget tenan. Ketika saya tanya kawasan itu siapa ini siapa yang ngukumi? Bodoh meneng kabeh. Tak tahu kita mungkin sudah dicabut atau belum. Jadi itu jangan mudah kita orang kampung nguruh logo Jais. Apa iya Jais ngomong kayak kuwi. Jadi ini kan soal-soal begini karena jadi kalau ada orang yang mau nyebarkan tonton tahlil bid'ah, talqin tidak sabit, hadisnya dhaif, ya dia boleh kena di bawah section 8. Hati-hati. Baik. Apalagi kalau EJK-nya, kan nazirnya, timbalan nazirnya pula pelik-pelik. Ya semua habis. Muka-muka ya ora lah. Ya. Jadi namanya ilmu tauhid kerana membahaskan mengesahkan Allah. Nombor 8 dasar pengambilan yang kita nak belajar itu adalah Al-Quran, hadis dan juga dalil akal. Sifat 20 dia kena mahir 3. Satu dalil Quran ada jelas qat'iyud dilalah was subut wa qat'ud dilalah wa qat'ud subut. Hadis yang sahih saja dalam akidah, fiqh tak sahih boleh pakai. Adalah perbincangan panjang. Kalau kita cakap akidah dia mesti sahih saja. Okey? Dan juga dia mesti mahir dalam ilmu mantik ataupun ilmu logik, ilmu akal. Itu 3 dalil. 9 hukum syarak wajib ain atas tiap-tiap mukallaf laki maupun perempuan. Jadi belajar ilmu akidah ni wajib sebenarnya bang. Wajib, ya kira lah sampean kerja apa ora penting. Wajib. Ya, cuma tahap manakah kita harus menguasai lah itu jadi perbahasan ulama. Adakah mesti seorang menjadi seorang pakar, menjadi expert atau biasa-biasa saja? Nah, itu nanti kita bincangkan timbul yakin secara ijmal ataupun secara tafsil. Habis itu Ustaz yang tak belajar sifat 20 ni? Itu kafir lah. Ya orang kafir. Kalau dia mempercayai Allah itu ada dan bersifat dengan sifat yang baik-baik, segala sifat kesempurnaan, ya. Ada yakin begitu dan tetapi dia tidak boleh menerangkan secara detail apa dalilnya. Nah, dalilnya ya ini kan ada alam, ini Allah yang buat, pohon, bumi, langit, matahari kan Allah yang buat, lulus. Itu dikatakan keyakinan secara lamsam, secara ijmali. Tafsili yang kita belajar 20 sifat, kenapa begini, mustahilnya apa, dalilnya apa, itu secara tafsir. Maka yang mengimani, yang tidak belajar sifat 20 secara detail itu yang secara dia tahu Allah itu ada, Allah ya bagus, berkuasa dan sebagainya, imannya sah tetapi berdosa jika tidak belajar dan mampu belajar. Lah kenapa kan sudah imam, kenapa dicop sebagai berdosa? Kerana dia masih terdedah dengan fahaman-fahaman luaran, nanti dia tidak boleh menangkis bahkan mengiyakan pula fahaman-fahaman lain. Artinya terdedah kepada ancaman fahaman lain kerana keilmuannya belum cukup.
Maka dihukumkan berdosa kalau dia mampu belajar dan dia tidak belajar. Maka secara tafsil itu ya tidak perlu semua orang jadi expert. Kalau semua expert ya boleh. Okey, lagi bagus. Kemudian apakah masalah-masalah yang dibaca? Masail, apakah problem-problem yang dibincangkan dalam ilmu tauhid, perkara yang membahaskan tentang wajib, jaiz dan mustahil. Apa yang pasti sifat bagi Allah, apa yang mustahil kata Allah, apa yang harus bagi Allah. Itu nanti dibincangkan. Apa yang wajib, apa yang pasti bagi Allah? Allah itu berkuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu berkuasa ke atas setiap perkara. Oh, Allah berkuasa. Jadi kalau berkuasa, boleh tak Allah nak buat Allah satu lagi? Kan dia berkuasa atas segala sesuatu. Lah timbul pula isu. Maka perbahasan pula timbul, apa itu ta'aluk, tidak bertawajuh kepada benda yang wajib atau mustahil, berta'aluk hanya kepada perkara mungkinat. Isu-isu seperti itulah sebenarnya yang kita bincangkan dalam ilmu akidah. Jadi ya tidak boleh buat Allah satu lagi, wah itu benda mustahil kerana kudrah berta'aluk benda yang harus, hanya disasarkan benda harus, berkuasa turunkan hujan. Oh, kalau begitu Allah dia tidak berkuasa dalam arti yang sebenar, ya tidak. Wong mustahil Allah itu dua, sedangkan Allah mengatakan dalam Quran Allah itu satu. Kalau dia sendiri menitahkan dalam Quran Allah itu satu, kok dia mau dua, berarti Allah mencela-mencele. Berarti Allah itu konflik dengan dirinya sendiri, kan tidak betul. Itu antara jawaban-jawabannya. Baik. Ya kemudian rampung Ustaz. Yo. 3. Waqad aradina tauhid fa arsyadal khalqa lidinil haq bisayfihi wa hadihi lil haq, maka penunjuk ia akan makhluk atas agama yang sebenar dengan pedangnya dan petunjuknya bagi yang sebenar. Maka Nabi itu menunjukkan makhluk kita ini semua kepada agama yang sebenar. Maka dia diutuskan kepada manusia untuk memberikan taklif. Isu dia timbul. Nabi ini diutuskan pada manusia dan jin, ya semua orang timur. Adakah Nabi diutuskan kepada malaikat, sedangkan malaikat dia sudah pasti betul dan tidak berbuat dosa? Ya. Nabi juga, ini khilaf, ada pandangan Nabi juga diutuskan kepada para malaikat, tapi bukan untuk mengatur hukum wajib, haram dan sebagainya, kerana malaikat itu pasti taat. Maka ulama mengatakan pengutusan Nabi kepada malaikat irsal tashrif, hanya pengutusan dalam bentuk penghormatan kepada mereka. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.